Baru je balik daripada office. Tak sampai setengah jam dah datang balik ke sebelah pulau. Hari ni dah hari ke-16 kita berpuasa, which means hari ni dah dikira the second half of Ramadan. Sekejap je masa berlalu. Pada bulan puasa ni aku cuma upload dalam 4 episod. 5 episod vlog. Memang tak sempat, tak menang tangan. Harapnya the second half ni dapatlah aku upload lebih konsisten. Jalan masih lagi jam, mungkin sebab orang-orang yang balik pukul 6 baru nak bergerak. Harapnya jalan nak masuk ke Georgetown tu smooth sikit lah. Hari ni, malam ni kami nak ke Georgetown untuk mencari baju Melayu, baju raya, basically baju raya. Tak naklah shopping hari weekend sebab confirm akan sangat pack. So we don't want to waste our time masa weekend. Jadi we decide untuk cari waktu hari weekday. Nampak gayanya akan buka puasa dalam kereta lah kami malam ni. Mungkin kita akan singgah dekat Family Mart kejap lagi. Sebabkan nampak gayanya tak sempat untuk pergi cari restoran untuk buka puasa, aku suruh dia orang pergi ke Family Mart. Nak selamat. Kalau tak nanti tak sabar nak buka puasa, mengalir mata. Dah sampai pun ke Georgetown. Kejap lagi nak pergi ke butik Katam, which is kat Georgetown juga. Dan kami akan tengoklah ada ketak baju kan. Hari tu tengok kat website, banyak dah sold out. Tahun ni adalah tahun kedua aku membeli dengan Katam. Aku suka dengan kualiti baju dia, that's why I stick to Katam. Aku harap tahun ni masih adalah colour-colour yang unik untuk aku beli. Okay, macam mana dengan puasa hampa semua? First half of Ramadan, aku rasa everyone sangatlah concentrate, sangatlah beramal dengan baik, Alhamdulillah. Bagi aku, the first half Ramadan ni, kita akan menjadi versi terbaik diri kita. Tapi sekarang ni kita dah memasuki the second half. Maknanya kelalaian sudah datang. Termasuklah aku. Hari ni dah terponteng dah. Tarawih nampak gayanya. Tapi bila nak masuk the second half ni, kita dah mula distracted. Nak beli baju raya lah, nak pergi beli persiapan raya, macam-macam lah. Benda ni pun terjadi pada diri aku sendiri. So I understand what's going on. The focus right now is shifting towards the Syawal. Lebih kurang lagi 2 minggu lagi kita akan meraihkan Aidilfitri. Dalam 2 minggu ni aku ada 2 jemputan berbuka puasa dengan company. Kemudian aku ada 1 jemputan buka puasa daripada dealer motosikal. Jadi aku akan pergi Sabtu ni untuk satu launching, and at the same time dia buat launching motosikal. Brand apa nanti aku akan reveal kemudian. Okay, let's wait for the kids. Dia orang pergi ke Family Mart. Tak tahulah apa yang dia orang shopping kan kat sana. Kita dah sampai kat depan butik Katam. Tapi masalahnya tak buka lagi. Kita tunggu dia buka, baru kita pergi. Okay, malam ni I'm quite excited. I want to show you guys something. This is it. This is the first product review untuk tahun ni. Dan cuba teka datang dari mana. This came from a brand called Cuff. Kita dah masuk beberapa bulan dalam tahun ni. Sekarang dah bulan 3. Finally ada brand yang trust me and hantarkan a parcel untuk aku review. Kecil bagi orang lain, tapi bagi aku this is the big deal. Sebabnya aku dah lama tak dapat a review package. So this is the first for this year. Jom kita buka. Tak buka habis. Lama juga pisau ni tak beraksi. Untuk pengetahuan korang, Cuff ni adalah satu brand hygiene untuk lelaki. It's a self-care product for men. And if not mistaken, brand ni datang daripada Indonesia. Kalau tak silap aku, brand Cuff ni korang boleh dapati dekat health and beauty store. Contoh macam Guardian ataupun
Watson. So let's see apa yang dia bagi kat aku. Oh, ada 2 produk dia bagi kat aku. So the first product, it's a perfume. Kita buka. Dalam kotak ni ada 2 produk dia sign kat aku. Dan produk pertama adalah perfume Eau de Toilette Rivet Oud. Kita bau tengok. Bau dia tu sangat wood scent profile. Dan bagi aku it is very nostalgic punya bau lah. Dengan saiz yang kecil ni, aku boleh jadikan dia wangian harian aku ke pejabat. And the second item yang dia send kat aku adalah a face wash. Oh, it's a oil and acne care. Personally aku tak suka sangat nak guna face wash ni. Sebab selepas aku basuh muka aku jadi sangat kering. Jadi aku sebenarnya sangat jarang lah menggunakan face wash. Bila aku rasa kulit aku sangatlah berminyak, baru aku betul-betul gunakan face wash. Bagi aku, dari segi brand direction, brand Kaf ni dia memang ada karakter dia. Bila dia cuba pasarkan brand dia ni untuk self-care product, especially for lelaki. Dan dari first look dia, this is my first time aku hands-on Kaf punya produk. Dan aku rasa it is a very promising brand. The plan is, nanti aku akan buat short Instagram video on this. But it will be different from this one lah. Sebab tu vlog ni aku cadang lebih kepada yang lebih santai. Okay Kaf, thank you sebab hantarkan produk ni kepada aku. Dan of course, this is the first step. Dan thank you for trusting me. And also terima kasih juga pada my audience. Without you guys, tak ada brand yang akan nampak the potential in me. So ini adalah the first untuk tahun ni. Let's hope more to come. Okay, sampai sini saja vlog untuk hari ni. Thank you everyone for watching. I'll see you guys in upcoming vlogs. Selamat berpuasa. Dah habis vlog hari ini sampai sini. Jangan lupa, jangan risau, jumpa lagi esok pagi. Dah habis, jumpa di vlog esok. Jangan lupa klik subscribe pada Hanis G.